Selangor sedang bergerak pantas sebagai negeri pintar dan berdaya saing melalui agenda rancangan Selangor Kedua. Dalam dunia hari ini, akses kepada pembiayaan tidak lagi boleh bergantung kepada kaedah tradisional semata-mata. Ia perlu lebih pantas, lebih mudah dan lebih inklusif. Pelancaran aplikasi Dana Plus ini merupakan satu lagi langkah penting Kerajaan Negeri Selangor dalam memperkukuh ekosistem keusahawanan rakyat melalui pendigitalan perkhidmatan. Saya percaya teknologi bukan sekadar tentang inovasi, tetapi bagaimana ia memberi manfaat sebenar kepada rakyat. Dengan Dana Plus, usahawan kini boleh memohon pembiayaan, membuat semakan dan mengurus pembayaran secara lebih pantas dan efisien pada bila-bila masa dan di mana saja mereka berada. Inilah komitmen kita untuk memastikan tiada rakyat yang tercicir dalam arus transformasi digital negeri. Tahniah kepada Hijrah Selangor dan semua rakan strategik yang menjayakan inisiatif ini. Semoga Dana Plus menjadi pemangkin kepada lebih banyak kejayaan dan kecemerlangan usahawan Selangor.